gerak. Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni saya nak review satu barang. Satu barang untuk kita jahit plastik. Apa ni? Barang ni untuk jahit plastik. Orang panggil plastik welding gun. Model H50. Okey. Dengan voltage-nya 220 volt, 50 per 60, power 50 watt. Measurement 230 kali 160 kali 45. Itu adalah saiz gun ni lah. Jadi hari ni saya nak try. Jadi apa kita nak buat hari ni adalah untuk jahit spike. Besi spike ni, padding dia ni ada crack. Jadi kita nak cubalah jahit menggunakan plastik welding gun. Plastik welding gun. Dia macam-macam, bukan plastik ni je kita boleh welding. Apa-apa barang plastik lah kita boleh menggunakan insya-Allah. Dan dalam kotak ni dia ada bagi beberapa item yang lain. Salah satunya adalah satu pisau. Ni ada mata dia. Banyak saiz ada satu, dua. Yang ni yang bergelung-gelung sikit. Yang ni macam straight je. Yang ni bentuk dia macam V gitu sikit. Dan juga yang last sekali adalah bentuk macam ni, untuk dalam lagi besar lah kot. Bentuk V lagi kecil. Jadi mari kita tengok. Patah dia tu ada sikit je. Jom kita try welding. Ok guys, ni mata yang dia bagi tu. Jom kita try. Ni lah paling sesuai bagi saya untuk kita tepek dekat sini. Gini kedudukan dia. Ok, ni cara dia. Masukkan kat dalam kat lubang ni. Ni boleh masa kita potong tu, masa kita kerak ni, letak apa ni, jari tahan, tak nak bagi besi tu lompat ke lain. Jadi dia letak setepak. Lagi. Kalau nak video correction, come back dekat sini. Okey guys. Ini Dia untuk sebagai membaca. Ini untuk kanak-kanak, untuk menjadikan kami. Kalau ini untuk kanak-kanak, kan boleh jangan dekat collection. Kalau ini bukan untuk kanak-kanak. Kalau dah settle, mari kita tengok kekuatan dia. Tak gerak. Dengan tuala sini pun ada. Okey, berdua saja ni je. So, sudah satu. Jom kita buat yang satu. Macam dapur. Okey guys, jangan lupa untuk tekan dekat beg kuning tu untuk dapatkan plastik welding gun. Okey.